Air mata seorang puteri. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan, rajanya dikurniakan 3 orang puteri dan setiap seorang ada kelebihan ajaib tersendiri. Apabila mereka menangis, air mata mereka bertukar menjadi berlian yang berkilau. Nampaknya kesemua puteri beta sudah semakin matang dan dewasa. Dah tak banyak masa. Beta dah makin tua dan juga dah makin lemah. Bukan itu saja, beta tak ada putera pun. Beta kena cari suami untuk setiap seorang puteri beta dengan secepat mungkin untuk jaga mereka dan dapat menyambung memerintah tahta kerajaan beta. Tengok ni, nampaknya raja kita sedang cari calon suami untuk putrinya. Saya dengar semua 3 puteri itu cantik dan tangisan mereka boleh bertukar menjadi belian. Ini ialah satu peluang keemasan. Tak kisah siapa yang terpilih, orang itu pasti hidup dengan senang. Dipilih menjadi suami sang puteri dan dapat hidup senang di istana. Saya kena bagi tahu cucu saya pasal pengumuman ini. Betul tu, ini memang satu peluang keemasan. Yang dipilih pasti hidup senang. Semua yang kahwin dengan puteri akan hidup mewah. Saya pun nak bagi tahu cucu saya. Sudah sampai masa untuk ketiga-tiga puteri ini berkahwin. Kepada semua anak muda yang ingin menjadi bakal calon suami, sila pergi mendaftar di istana. Anak-anak yang ayahanda kasihi, macam kamu nampak, ramai lelaki rupawan dari seluruh kerajaan sedang berkumpul di istana kita pada hari ini dengan harapan untuk menjadi pilihan suami kamu semua. Ya, baik ayah. Yang tinggal ini adalah mereka yang lulus saringan awal dan terbaik antara semua. Sekarang kamu semua boleh pergi tengok sendiri siapa antara mereka semua tu yang jadi pilihan kamu dan yang kamu suka. Ayah akan restu siapa je yang kamu pilih. Ya, baik ayah. Anak anda puteri yang bongsu. Kenapa kamu tak pergi ikut sekali kakak-kakak kamu untuk pilih calon suami? Kalau kamu malu sangat, macam mana ayah nak bantu cari calon suami? Ayah takkan hidup selamanya. Jadi kena cari suami yang baik untuk jaga kamu. Cari lelaki yang sesuai untuk jadi peneman hidup kamu. Baik kakak-kakak. Yang pilih dulu, lepas tu baru saya akan pergi. Lagipun dah ramai sangat lelaki, tak tahu siapa patut pilih. Dah lah tu, saya tak pernah jumpa atau kenal mereka sebelum ni. Tak perlu risau. Ayah dah pastikan hanya mereka yang terbaik saja yang ada di sini. Mereka mesti akan layan kamu dengan baik. Kalau kamu masih tak boleh buat pilihan, jangan risau sangat pasal tu. Ayah boleh bagi kamu beberapa hari untuk kamu fikir dan buat keputusan. Terima kasih sebab memahami, ayah. Ini dia ayah. Dia yang akan jadi suami saya. Dan dia sudah berjanji dengan saya untuk... Saya akan cuba menakluki seluruh dunia untuk isteri saya. Saya akan tulis nama puteri di setiap kubu yang saya tawan. Bagus. Itu adalah putera raja dari kerajaan Ali, seorang panglima yang paling berani di dalam dunia ini. Dia sesuai dengan kamu. Saya pun dah pilih bakal suami saya, ayah. Saya akan bina istana yang paling mengagumkan di seluruh dunia untuk tuanku puteri dan penuhi istana itu dengan harta yang bernilai. Bagus. Dia adalah anak kepada orang kaya Muhammad. Seorang pemuda yang hebat dan juga bergaya. Pilihan yang baik. Terima kasih sebab ayah restui kami. Anak bongsu ayah, kakak-kakak kamu sudah pun buat pilihan bakal suami mereka. Kamu dah lama menilai mereka yang ada. Jadi ada sesiapa kamu berkenan tak? Saya belum buat pilihan lagi. Boleh bagi saya sedikit masa lagi tak, ayah? Ya, boleh sayang. Ayah boleh suruh mereka tinggal di sini 2 hari lagi. Tapi selepas 2 hari, kena bagi tahu ayah pilihan kamu.
Ya, baiklah, Ayah. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Bagi yang masih di sini, kamu semua masih berpeluang untuk menjadi menantu beta. Tunggu sehingga puteri bongsu beta buat pilihannya. Ampun tuanku, ada seorang gembala kambing yang mohon untuk jadi calon pilihan puteri. Kamu ni biar betul. Gembala kambing? Apa? Seorang pengembala kambing? Berani dia cuba nak jadi calon menantu? Mengarut betul. Kita pun belum terpilih lagi kan? Jangan bagi dia masuk. Apa ingat puteri beta akan pilih dia ke? Saya dah cakap tuanku, tapi dia bertegas nak masuk juga. Dia kata kalau dia masuk dia mesti jadi pilihan puteri. Kenapa dia begitu yakin sangat? Suruh dia masuk. Ampun tuanku. Kamu rasa puteri beta akan pilih kamu? Ya, memang betul tuanku. Kamu seorang yang sangat yakin. Dan itu satu sifat yang bagus. Dengar sini. Sama ada kamu akan terpilih ataupun tidak, keputusan itu terletak di tangan puteri bongsu beta. Jadi sayang, apa pendapat kamu? Saya rasa, Kejap tuanku. Sebelum buat keputusan, ada benda yang saya nak tuanku tahu. apa dia? Cakaplah sekarang. Betul. Bagi tahu kami apa dia. Saya setuju terima dia sebagai suami saya, Ayah. Apa? Puteri pilih gembala kambing tu? Biar betul. Apa benda dia cakap pada tuanku puteri? Takkan kita semua kalah pada seorang gembala kambing? Puteri itu mesti seorang yang pelik. Kita semua dari keluarga dia raja, tapi dia pilih orang biasa. Hahaha. Tak ada siapa berjaya tambat hati puteri. Tapi dia berjaya dengan menggunakan hanya satu ayat saja. Itu sudah cukup untuk buktikan yang dia istimewa. Baiklah, beta akan restui perkahwinan kamu berdua. Saya ucap terima kasih banyak ya, Ayah. Beberapa lama kemudian. Ayah rasa masanya dah tiba. Sebab itu, ayah panggil kamu semua untuk sampaikan amanat terakhir ayah. Tolong, Ayah. Tolong jangan tinggalkan kami macam ni, Ayah. Ayah kena kuat. Ayah boleh sembuh dari sakit ni. Ayah tahu keadaan ayah dah begitu tenat sekarang. Jadi sebelum ayah pergi, ayah nak buat pilihan siapa yang bakal jadi raja selepas ini dan juga menjaga puteri-puteri ayah semuanya. Ayah, tolonglah, Ayah. Tapi kenapa puteri bongsu dan suaminya masih tak ada di sini lagi? Mereka belum datang lagi ke? Ayah, saya dah sampai. Harap ayah sembuh macam sedia kala. Jangan tinggal kami. Tuanku pasti sembuh. Ayah dah tak banyak masa. Tapi sayang, ayah nak tanya sikit. Kenapa kamu berpakaian macam orang biasa? Yang jelas kamu dah tak nampak macam seorang puteri raja. Tak ada satu pun barang kemas diraja pada kamu. Kamu hidup susah ke bila di luar istana? Taklah, Ayah. Hidup saya baik-baik saja. Tolonglah beritahu, kenapa anak beta berpakaian macam ini? Kamu tahu kan kebolehan anak beta bila dia menangis, setiap titisan air matanya akan bertukar menjadi berlian yang lebih daripada cukup untuk beli pakaian mewah. Jadi, kenapa biar dia berpakaian macam ini? Ya, saya tahu kebolehan dia, tuanku. Tapi, saya tak pernah buat dia menangis walau sekali pun. Apa kamu cakap? Kamu tak pernah buat dia menangis walau sekali pun? Sejak hari pertama saya tinggal dengan dia, saya tak pernah rasa sedih sekali pun, Ayah. Dia layan saya dengan baik sehingga tak rasa nak menangis. Tapi kami akan ikut apa saja pesanan dan keputusan Ayah. Bagus sekali. Sekarang ayah dah tahu yang kamu dah pun buat pilihan yang betul. Tapi beta nak tahu sangat.
Apa yang kamu cakap pada puteri bongsu Beta hari itu sehingga dia pilih kamu? Saya beritahu dia, walaupun tangisan dia boleh bertukar menjadi belian permata, saya sanggup hidup dalam kemiskinan daripada melihat dia menangis walaupun sekali. Patutlah dia pilih kamu. Beta dah putuskan, takhta Beta akan diberi kepada menantu Beta yang paling muda. Seorang lelaki yang ternyata baik hati serta amat menghormati dan bersifat penyayang kepada isterinya. Beta yakin dia akan jadi raja yang baik. Beta harap menantu Beta yang lain akan bantu raja muda untuk mentadbir kerajaan. Semoga negara kita dilimpahi dengan keamanan dan kemewahan. Kami semua akan menurut perintah Tuanku.